Warisku, hormati ikrarku. Inilah kempen yang dijayakan oleh Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan bilangan pemindahan organ ataupun organ transplant yang berlaku di Malaysia. Malaysia antara negara yang mempunyai kadar pemindahan organ yang terendah di dunia. Sebabnya, kerana keluarga-keluarga penderma boleh menolak niat penderma. Maksudnya, mereka boleh veto. So, walaupun ada 400,000 orang yang telah setuju untuk menjadi penderma organ di Malaysia, apabila mereka maut, sekiranya mereka maut, keluarga mereka boleh menolak niat mereka. Kempen yang dijayakan oleh Kementerian Kesihatan yang dipimpin oleh Menteri Zulkifli Ahmad ini hanya merupakan satu langkah yang sangat lemah. Sebab kalau kita nak ada kempen kesedaran, sebanyak mana akan ada perubahan. Kami rasa kita perlu adakan undang-undang baru. Undang-undang untuk mempertahankan hak semua penderma organ. Kami rasa ini penting. Kita boleh melihat contoh di Singapura, di mana apabila penderma maut, keluarga akan diberi nasihat, keluarga akan diberi sokongan, tetapi mereka tidak boleh menolak niat penderma. Ini penting dan kita perlu adakan satu undang-undang di Malaysia juga untuk memastikan yang niat mereka yang ingin menderma dihormati. Mungkin ada yang menonton di sini menyatakan yang ini perkara yang agak complicated, agak kompleks sebab ini melibatkan perasaan keluarga. Mereka sedang berkabung. Ini betul dan penting. Sebab ada dua perkara yang terlibat dalam isu ini. Satu, keluarga sedang berkabung dan mereka bukan dalam keadaan emosi yang betul untuk membuat keputusan seperti sama ada untuk veto atau tidak niat penderma. Kedua pula, pendermaan ataupun proses pendermaan perlu berlaku dalam masa yang singkat. Seperti organ-organ jantung dan hati perlu berlaku dalam masa kurang daripada 5 jam. Dan juga kalau ingin pemindahan kornea ataupun organ tisu lain, ia perlu berlaku dalam masa 24 jam. Maka dengan itu, dua perkara ini menyukarkan. Satu, keluarga sedang berkabung dan kedua, masa suntuk. Dengan itu, undang-undang baru sekiranya diluluskan, sekiranya dicadangkan, diusulkan oleh kerajaan, boleh membantu meningkatkan bilangan pemindahan organ. Kami rasa inilah langkah yang harus dilakukan. Biar kita ingat, tujuan atau sebab berlakunya pemindahan organ bukan sahaja tentang penderma tetapi juga kepada harapan yang kita boleh memberi. Sebab tujuan 400,000 orang menandatangani untuk menjadi penderma organ adalah untuk menyelamatkan nyawa lain. Itu kita tidak boleh lupakan. Janganlah kita terlalu teruja dengan fakta yang ada keluarga dan ada yang berkabung dan lupakan yang ada sebab kenapa penderma bersetuju untuk menjadi penderma, iaitu untuk menyelamatkan nyawa lain. Dan saya rasa itu perlukan sokongan, dokongan. Dan dokongan dan sokongan ini boleh berlaku menerusi pembentukan undang-undang baru, bukan menerusi kempen lemah. Saya harap Menteri Zulkifli sedang mendengar.